Siapakah yang paling power yang ada dekat dalam dunia ni? Ramai orang fikir mesti orang yang paling banyak duit adalah orang paling power. Tapi bagi aku, bukan orang paling banyak duit, tapi orang yang pandai storytelling. Pandai bercerita dengan orang, pandai communicate dengan orang, pandai nak menyampaikan satu mesej kepada orang lain. Daripada A sampai ke B, daripada B sampai ke C. Itulah orang-orang yang pandai bercerita. Dan orang yang bercerita ni bagi aku dia adalah powerful. Kalau dia ada duit banyak pun, kalau dia tak pandai nak buat storytelling, tak pandai nak berkongsi cerita, idea dia, dia tak boleh nak hasilkan duit lagi banyak. So, the best sebenarnya bila kau tahu macam mana nak buat storytelling. So, hari ni aku nak share kepada korang beberapa poin penting bila kita nak buat storytelling yang ada sistem. Mungkin korang fikir buat storytelling ni adalah cerita biasa je. Tapi untuk orang macam aku, orang media dan orang-orang yang biasa dengan benda-benda media content berkaitan dengan digital marketing ni, kita lebih fokus kepada benda-benda yang lebih bersistematik. Yang pertama, bila kau nak buat storytelling ni, kau kena faham tentang intonasi suara yang kau nak gunakan. Orang ingat, cakap lah macam biasa. Satu lagi dia kata, suara aku tak sedap. Dia kadang-kadang dia jadi mirror kepada diri dia. Dia jadi biawak dalam diri dia. Dia sendiri yang cakap, dia tak boleh lah, suara tak sedap lah. Dan bila kau faham sistem yang aku sharekan kepada korang hari ni, yang aku nak share ni, kau akan rasa macam dah tak kisahlah kau muka tak cantik ke, kau handsome ke tak handsome ke, suara kau sedap ke tak sedap, kau tetap boleh gunakan dan kau tetap boleh showing up every single day, keluarkan konten, sebab kau faham tentang sistem yang aku nak share ni. So, sistem yang aku nak sharekan ni, bila kau nak keluar dekat keluar untuk buat video, kau nak buat konten, kau nak buat storytelling kau kena ada satu suara yang berintonasikan macam muzik. Kalau kau selalu pernah dengar muzik, dia ada bahagian-bahagian dia kan. Chorus dia ada, mula-mula dia ada intro, lepas tu dia ada verse, lepas tu chorus, lepas tu bridge, lepas tu apa lagi, outro. Jadi lagu tu kalau kau dengar selalu, dia intro dulu slow, lepas tu dia ada verse 1, verse 2. Antara chorus dengan chorus dia panggil bridge. So bila kau faham tentang susunan-susunan ni, sama juga macam kau nak bercerita dengan orang. Kau nak start bercakap dengan orang ni, kau kena faham tentang verse ni lah, kau kena faham tentang chorus ni lah kat mana, kau kena faham tentang bridge kat mana. Kau kena susun, at least kau tahu point dia kat mana. Kau tak payah pun ikut skrip sangat. Kau tak payah pun ikut ayat yang kau buat tu bulat-bulat. Kau just follow point dia. Contoh intro. Okay, intro, cara bercakap macam ni, slow. Okay, lepas tu naik ke verse 1, verse 2, dia macam dah start naik sikit. Lepas tu bridge ni, okay, sebelum chorus, standby, dia dah macam dah start menunjukkan poin-poin penting yang kau nak cakap ni. Chorus adalah benda yang betul-betul nak terangkan dalam lagu tu. Chorus adalah highlight paling penting kan, yang nak di-explainkan kepada orang ramai. So chorus tu dia akan lagi laju, pam macam tu. Jadi sama juga macam kau nak cerita dengan orang, kau mulakan dengan nada kau yang rendah. Lepas tu kau start lah verse 1, verse 2. Kau start lah bercakap seperti biasa, yang mana intonasi dia tu mestilah turun naik, dan di hujung intonasi tu kan, dia perlu ada macam turun ke bawah. Bukan kau cakap hari ni saya nak makan nasi aja tu belakang. Kau kena cakap hari ni saya nak makan nasi. Dia macam turun kan, matikan dia tu, turun ke bawah. Jangan hari ni saya nak makan nasi kuat, hari ni saya nak makan nasi macam tu kan. Tidak, intonasi dia mesti di hujung tu turun. Ini mungkin ramai orang tak perasan, tapi ini antara nombor satu yang sangat secret lah bagi saya kan. Tapi storytelling bermula dengan intonasi suara yang betul. So tak kisah muka kau macam mana, tak kisah kau handsome tak handsome, tapi kalau kau tahu benda ni, kau boleh buat. So intonasi, itulah cara dia. Seperti muzik bergerak, ada waktu slow, ada waktu macam tegas sikit, ada waktu mula nak menekan-nekan, ada waktu memang betul-betul jelas kau cakap, laju pam. So bila kau boleh explain every single thing ni, kau tahu dekat mana part-part dia. Sama kau buat skrip juga, ada waktu kau akan cakap macam ni.
Sebab ada orang kat luar sana kan, aku percayalah, dia tak tahu nak buat skrip. Dan bila dia buat skrip untuk storytelling, dia buat macam menulis karangan. Dia buat seperti menulis satu cerita yang betul-betul panjang. So daripada intro, input, output tu semua, point-point dia semua macam intro juga. Ayat dia sama je, macam karangan. Dia cerita-cerita. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Kita bukan nak buat karangan, kita bukan skema punya. Kita nak buat story kita ni ataupun konten kita ni seperti lagu. So lagu ni ada waktu kita cerita the best point, kan? Kat depan mungkin kita hook the best point. Okay, tapi nada saya tengah cerita intonasi, nada tu macam slow je lah. Jangan kau tiba-tiba boom, itu dah macam advance sangat ataupun extreme sangat. Itu dah macam hook nak menjual. So nada dia kena macam tu. So lebih kurang macam tu. Kalau kita nak explain lebih detail lah, benda ni ambil masa yang agak lama. Kalau nak cerita tentang intonasi dan juga skrip dalam muzik. So nombor 2 pula, bila kita nak buat storytelling yang ada sistem ni, kita kena jelas kepada masalah yang kita nak selesaikan. Contohlah, kita buat konten ni, kita nak selesaikan masalah orang untuk makan. Kita nak selesaikan masalah orang yang tak tahu nak makan kat mana. Jadi kita bagi tahu dalam video ni, kita nak bagi tahu dalam video ni, akhirnya orang tu tahu dia nak makan dekat mana dan apa yang dia boleh makan. Kita bantu dia selesaikan masalah. So maknanya dalam video-video kita ni fokus nak selesaikan masalah orang. Story kita ni, storytelling yang kita nak buat ni, kita nak selesaikan masalah dia. Daripada awal sampai habis, kita nak selesaikan masalah dia. Kita akan nampak video-video kita ni mostlynya tak ada views yang banyak. Kita akan nampak audience kita lari. Setiap kali kita buat konten ni, view rendah, lepas tu tak ada orang nak tengok, tak ada orang engage. So mungkin konten kita ada masalah kat situ. Mungkin kita kena perbaiki. Kita kena fokus kepada kejelasan tentang masalah yang kita cuba selesaikan. Okay. So kalau tak jelas, tak tertarik, audience of course akan lari. Yang kedua pula, bila kita buat storytelling punya konsep yang bersistem ni, kita kena faham masa kita nak mulakan, kita ada fasa try and error. Kita ada fasa untuk buat salah. Dan bila kita buat every single day ni, sebab apa kita nak cuba untuk buat selalu ni, untuk kita improve lah dekat mana yang salah, dekat mana yang kita perlu perbaiki. Sebab kita mencari winning content kita. Kita nak buat storytelling tau. Storytelling ni yang ada sistem. Maknanya susunan macam gini, bentuk yang macam gini punya format. Dan bila kita buat, sampaikan kepada orang, orang suka tengok, views kita tinggi. Bila kita berjaya dapat benda tu, fasa try and error tak akan dijumpakan lagi dengan kita. Selain tu juga kan, bila kita cakap tentang storytelling ni, bila kita nak buat konten yang hari ni punya, kita cuba buat sesimpel yang boleh. Video kita viral, video kita view tinggi, engagement tinggi, bukan sebab editing yang power. Dan mostly lah, kalau kita nampak orang buat editing yang power, ada music background, sound effect dan sebagainya, untuk zaman sekarang ni lah, bukan zaman aku habis belajar dulu ataupun zaman-zaman masa aku membesar dengan multimedia ke apa semua, team media, bukan, production dan sebagainya, bukan. Tapi hari ni punya zaman, bila kau buat benda-benda yang macam bombastik sangat, editing kau terlalu over sangat, orang nampak kau ni menyembunyikan kau punya kekurangan. Jadi kita kena jadi real person. Kita kena jadi real dan simple. So bila kau jadi real, kau simple, kau buat editing biasa je, just a few text ataupun muzik sikit je, dan selebihnya adalah storytelling yang padu, yang padat, yang mantap, dia akan naikkan view dan dia lebih kekal lama dalam social media kalau kau terus berkonten. So bila cakap tentang storytelling, aku percaya inilah satu-satu skill yang boleh buat duit lebih banyak. Dan untuk tahun 2026 dan seterusnya, kalau anda semua yang masih lagi belum mula dengan storytelling, mungkin masuk dekat social media, just buat konten, follow-follow orang, buat konten dekat social media ni, tiru-tiru orang saja, ataupun kau hanya main bedal saja cara kau buat video, mungkin ni masa yang sesuai untuk kau belajar tentang storytelling, untuk kau tahu macam mana
nak buat video yang betul. Sebab video yang betul atau perkara yang paling powerful adalah storytelling yang ada sistem, yang berstruktur. Dan siapa-siapa pun dekat luar sana pandai storytelling, dia boleh change life dia. Sebab dia boleh pengaruh ramai orang, dia boleh manipulasi ramai orang, dia boleh bawa orang ke satu tempat, daripada A punya tempat ke tempat yang B. Dia umpama jambatan lah. Storytelling ni umpama jambatan. Daripada A ni orang nak pergi ke B, dia tak tahu macam mana nak pergi. Jambatan ni adalah storytelling yang kau sampaikan. Dan bila semua ni dah selesai, kau dah tahu, dah dapat sistem dia, time ni kau akan convertkan semua skill yang kau ada ni kepada duit. So time tu duit datang kepada kau, jangan tak tahu macam mana nak urus, jangan tak tahu macam mana nak simpan, jangan tak tahu macam mana nak invest. So ketika itu kau kena faham pula, belajar pula benda-benda yang lebih advance sedikit tentang management, tentang finance, dan semua ini insya-Allah akan menjadi titik pemula kepada anda di luar sana yang mungkin nak bina personal branding, yang mungkin nak bina personal branding dengan storytelling, bukan dengan viral semata-mata. Viral ni ada dua sebab. Satu bad viral, satu good viral. Jadi kita nak jadi a good viral dengan ni lah storytelling yang kita nak buat.